So bila saya dah keluar building tu, saya tahu what's the last. Saya fikir apa yang buat. Kita selalu fikir apa yang tadi aku buat sampai muka jenazah tu tukar muka aku. So okay, aku cakap dengan adik aku tu je. Hari ni aku bukan kakak kau lagi kan. So apa I buat, I dah live group kan, I dah block dia kat WhatsApp. I unblock, I call dia, alamak tak angkat. Lepas tu dia angkat, lambat juga. Nak apa kau, dia cakap. I nangis. Kau dah kenapa? Dia cakap. Kau dah kenapa? Dia cakap. Fatimah, dia cakap terus terang. Fatimah, mayat tadi muka aku. Lepas tu nangis. Lepas tu dia kata, okay sabar, relax. Dia cakap, tulang kau kasih aku berbual dulu. Kau kasih aku cakap. Ini aku cakap kau pun nak reply. Aku reply, kau reply. Tak, sekarang kau kat mana? Cakap, aku dah habis sembah mayat tu muka aku. Cakap, okay, aku tak ambil hati. Dia cakap, aku tak ambil hati.